Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, ikhwah muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, bertemu kita dalam segmen khas kuliah buku himpunan Risalah Aqidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Risalah beliau berjudul Nawaqidul Islam, pembatal agama. Dalam kuliah yang lepas kita telah pun membaca beberapa bahagian daripada risalah ini, iaitu kita telah membahaskan pembatal yang pertama, pembatal yang kedua, pembatal yang ketiga. Demikian juga kita telah pun membahaskan pembatal yang keempat. Pembatal yang keempat mengenai sesiapa yang meyakini bahawa petunjuk selain yang dibawa oleh Nabi SAW lebih sempurna. Maka pada kali ini kita akan bahaskan perkara yang kelima, atau pembatal yang kelima di antara pembatal agama. Sama-sama kita perhatikan perkara yang kelima ini. Kata penulis Syekh Muhammad, sesiapa yang membenci ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, atau boleh atau lebih tepat lagi, sesiapa yang membenci mana-mana, sesiapa yang membenci mana-mana bahagian ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia telah jatuh kafir secara ijma' meskipun dia mengamalkannya. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Balasan kecelakaan yang sedemikian itu adalah kerana mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia menghapuskan amal perbuatan mereka. Surah Muhammad ayat yang ke-9. Kita perhatikan pembatal yang kelima ini, tuan-tuan dan puan-puan, di mana penulis menjelaskan mengenai perbuatan membenci. Membenci ia lawan kepada suka, atau gembira. Sesiapa yang membenci mana-mana bahagian ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, iaitu syariat Islam, agama Islam. Sesiapa yang membenci mana-mana bahagian agama, mana-mana sudut ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia jatuh kufur. Dan perhatikan, penulis mengatakan meskipun dia mengamalkannya. Yang ini membenci, kita lihat dia adalah perbuatan hati. Rasa benci, rasa tak suka, rasa tak puas hati, rasa geram. Ini semua urusan dalam hati. Yang ini tak semestinya nampak pada zahir. Maka apa yang ditekankan di sinilah membenci. Kalau seorang itu membenci mana-mana bahagian ajaran agama itu, dia jatuh kufur.
sekalipun dia mengamalkannya, yani sekalipun dia beramal dengan apa yang dibenci itu. Sebagai contohnya, jika seorang itu dia membenci salat, dia tak suka salat, atau dia tak suka, ya, dia tak suka menutup aurat, dia tak dia merasa sangat-sangat tidak senang, ya, dengan dia melaksanakan perkara-perkara agama ini. Tapi dalam masa yang sama dia melaksanakannya. Dia solat, dia tutup aurat, dia puasa dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan membencinya. Maka ya, kebenciannya itu membawanya atau mengakibatkannya jatuh kufur, jatuh murtad. Dia tergelincir daripada agama sama sekali, terkeluar daripada Islam sama sekali. Ini kerana firman Allah, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Balasan kecelakaan yang sedemikian, iaitu dihumban ke dalam api neraka, wal iyad billah, adalah kerana mereka membenci. Ya, perhatikan perkataan membenci. Itu syarat dia, atau itu ya sebabnya. Kerana mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah. Perhatikan perkataan apa. Ma anzalallah. Apa. Yang ini apa juga bahagian agama. Daripada sebesar-besarnya sampailah sekecil-kecilnya. Apa yang diturunkan oleh Allah. Yang ini tak kira. Sama ada perkara itu dilihat serius, perkara itu dilihat kecil, dilihat remeh. Ya. Tetapi kalau dia adalah sebahagian daripada ajaran agama, sebahagian daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika dia dibenci, ya, maka itu akan menjadikan orangnya murtad, terkeluar daripada Islam. Wal iyad billah. Ini kerana yang demikian itu adalah kerana mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah. Ya, apa yang diturunkan oleh Allah. Saya perhatikan dalam terjemahan ini ada letakkan dalam kurungan Al-Quran. Kita kata itu adalah sebahagian daripada maknanya. Apa yang diturunkan oleh Allah bukan sekadar Al-Quran, kita kata. Bahkan agama itu secara keseluruhannya yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sama sekali Allah bukan sekadar menurunkan Al-Quran. Bahkan As-Sunnah itu juga adalah wahyu. Apa yang diturunkan oleh Allah. Kerana seperti mana yang kita maklum, Allah mengatakan, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Tiadalah apa yang diucapkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hasil daripada atau datang daripada hawa nafsunya. Sebaliknya, ia adalah wahyu yang telah diturunkan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi perlu dibetulkan di sini, bukan secara Al-Quran, bahkan ya agama Islam itu secara keseluruhannya yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana mereka membenci, ya, balasan yang sedemikian itu adalah kerana mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia menghapuskan amal perbuatan mereka. Ya. Itu dia punya perbuatan, kesalahan yang telah dilakukan dan balasan hukuman yang dikenakan. Maka dia menghapuskan amal perbuatan mereka. Ya, fa ahbata a'malahum. Yang ini tergugur, hilang lenyap, ya, segala amalan yang mereka telah lakukan, amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ibadah, ya, salat, puasa, ya, dan sebagainya, tergugur sama sekali, ya. Gara-gara apa? Gara-gara perbuatan membenci mana-mana bahagian ajaran
agama itu. Apakah petunjuk bahawa ya perkara ini bahawa perbuatan itu adalah kufur, ya, kerana kita melihat balasan yang Allah kenakan ke atas mereka. Dia menghapuskan amal perbuatan mereka. Kerana perbuatan membenci itu natijahnya dihapuskan segala amal perbuatan mereka. Fa ahbata amalahum, segala amalan perbuatan, ya, hilang lenyap. Sedangkan tiadalah mana-mana kesalahan, ya, yang natijahnya mengakibatkan segala amalan kebaikan seseorang itu lenyap. Implikasi ini hanya berlaku sekiranya seorang itu jatuh kufur, ya, atau jatuh syirik. Perkaranya sama, ya, hukumannya sama, ya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, nescaya segala amalan engkau akan tergugur. Ya, ini adalah balasan atau natijah suatu perbuatan kufur atau syirik, di mana amalan seseorang itu, amalan-amalan kebaikan seseorang itu akan tergugur dan terhapus sama sekali. Tidak ada kecuali, ya, bagi perbuatan-perbuatan kufur dan syirik. Adapun perbuatan maksiat atau perbuatan bid'ah, ya, sama sekali dia tidak akan menatijahkan hal sedemikian. Ya, kalau orang tu buat maksiat, sama sekali amalan dia semua akan terhapus dan sebagainya. Ya, tidak akan berlaku seperti itu. Seperti kalau orang itu dia lalai dalam solat, ya, atau dia apa nama? Dia tak solat dengan betul misalnya. Itu dosa, itu maksiat. Tapi adakah, ya, sampai dihapuskan amalan-amalan dia? Tidak. Kalau dia berbohong, kalau dia minum arak, ya, berzina, na'udzubillah, adakah akan menatijahkan amalan-amalan kebaikan sebelumnya itu terhapus? Jawapannya tidak. Hanya dalam keadaan seorang itu berbuat syirik dan kufur, ya, berdasarkan ayat yang telah kita bacakan, amalan-amalan dia akan tergugur. Maka apabila kita lihat dalam ayat ini, Allah mengatakan, ya, yang demikian itulah kerana mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia menghapuskan amalan perbuatan mereka, ya. Balasan yang Allah kenakan, Allah menghapuskan amalan perbuatan orang, individu yang membenci, ya, mana-mana bahagian agama itu petanda bahawa perbuatannya itu adalah kufur, ya. Perbuatannya itu membatalkan agamanya, ya. Baik. Jadi ini adalah satu perkara yang serius, perkara yang besar dan bahaya, yang perlu kita ambil maklum. Ya, nak kata bahawa jangan dipandang mudah, ya, soal benci, ya, jangan sekali-kali kita disuruh supaya membenci hal-hal dosa itu, membenci maksiat, membenci hal bid'ah, membenci hal syirik. Demikian dengan pelaku-pelakunya, kita disuruh supaya membenci, ya. Sebanyak mana lah, ya, sebanyak mana kesalahan yang dilakukan, maka sebanyak mana itulah kita membenci, ya. Adapun hal-hal ketaatan, hal-hal pahala, hal-hal ibadah, kebaikan, kebajikan, ini hendaklah kita suka dan sayang, ya. Maka tuan-tuan boleh lihat, ya, bila seorang itu membenci hal-hal ketaatan, maka natijahnya mengakibatkan dia tergelincir, terkeluar, ya, daripada agama, ya, dan dianggap sebagai antara pembatal agama, ya. Seterusnya kita lihat perkara yang keenam, ya, pembatal agama yang keenam. Penulis mengatakan sesiapa yang mempermainkan atau memperlekehkan apa yang berkait dengan agama Allah, itu nombor satu.
Memperlekehkan apa yang berkaitan dengan agama. Yang kedua, ganjarannya mahupun balasannya. Apa yang berkait dengan perbuatan, ganjaran ataupun balasan. Maka dia telah jatuh kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Ada typo di situ, ya, diulang perkataan Rasul itu sebanyak 2 kali. Kena dibuang salah satunya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan sekiranya kamu bertanya kepada mereka, yakni tentang perbuatan mereka mengejek, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bergurau senda. Sesungguhnya kami hanya bergurau senda dan bermain-main. Katakanlah, patutkah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu memperolok-olokkannya? Janganlah kamu meminta sebarang keuzuran, ya, atau janganlah kamu meminta sebarang kemaafan, kerana sesungguhnya kalian sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu beriman. Sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu beriman. Surah At-Taubah ayat 65 dan 66. Baik. Kita perhatikan perkara yang ke-6 ini. Penulis Syekh Muhammad menjelaskan tentang perbuatan mempermainkan atau memperlekehkan. Ya, apa artinya mempermainkan? Yakni tidak mempermainkan sesuatu ialah perbuatan tidak melihatnya sebagai sesuatu yang serius, ya. Dia tidak serius dalam sesuatu, ya, dia tak bersungguh-sungguh, ya. Dia tidak melihat sesuatu itu dengan bersungguh-sungguh. Sebaliknya dia mempermainkan. Dia menjadikannya sebagai bahan gurauan, ya, dijadikannya sebagai bahan untuk gelak ketawa. Itu erti mempermainkan. Atau memperlekehkan. Memperlekehkan adalah kata lawan bagi menghormati, hormat, memuliakan, mentakzimkan, ya, memperbesarkan sesuatu. Memperlekehkan lawan kepada, ya, hal-hal itu. Memperlekehkan sama seperti memperkecilkan atau menghina. Ya. Perlekeh di sini yakni menghina. Mempermainkan atau memperlekehkan apa yang berkait dengan agama Allah. Ini sekali lagi apa yang berkait dengan agama Islam. Mempermain atau memperlekeh mana-mana bahagian agama Islam itu. Tak kira yang berkait dengan akidahnya atau, ya, fiqahnya, apa yang berkait dengan keyakinan atau amal ibadahnya, apa yang berkait dengan Al-Quran, apa yang berkait dengan As-Sunnah, mana-mana bahagian agama itu, ya, jika dipermainkan atau diperlekehkan, maka orangnya jatuh kafir. Kalau kita perhatikan, kalau nak dilihat beza antara perkara yang kelima yang kita baca tadi dengan perkara yang keenam. Perkara yang kelima berkait dengan membenci. Sedangkan membenci itu perbuatan dalam hati. Berbanding perkara yang keenam, ya, perbuatan mempermain dan memperlekeh, ini boleh kita kata dia lebih kepada berkait dengan anggota. Dia berkait dengan perbuatan mempermainkan, ya, seperti, ya, menjadikan mana-mana bahagian agama itu sebagai bahan gurauan, ya, bergurau senda dengan agama, tentang agama.
atau menghina, ya, mengucapkan perkataan-perkataan menghina, ya, atau ya perbuatan-perbuatan tertentu yang menunjukkan kita memperlekehkan mana-mana bahagian agama itu. Jadi nak kata bahawa kalau perkara yang kelima tadi lebih kepada hati, ya, soal perbuatan hati, sedangkan perkara yang keenam dia lebih kepada perbuatan anggota, perbuatan zahir, ya. Jadi perbuatan mempermainkan agama, memperlecehkan mana-mana ajaran agama, tak kira yang berkait dengan perkara-perkara fardu, perkara wajib, demikian juga dengan perkara-perkara sunat, perkara-perkara yang dianjurkan, seperti kewajipan, ya, memelihara janggut, seperti mana anjuran, ya, memotong misai, suruhan supaya, ya, memotong kuku. Ini semua ajaran agama, ya, menutup aurat, apa sahaja, ya, bahagian-bahagian agama jika diperlecehkan, dipermainkan, maka orangnya jatuh kafir. Ini perkara yang serius, perkara yang tidak boleh dijadikan sebagai, tidak boleh dipandang mudah. Dan lihat dalilnya, firman Allah, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Dan sekiranya kamu bertanya kepada mereka tentang ejekan mereka itu, ini ada kisahnya, ada sebab nuzulnya, nanti kita akan sebutkan. Dan sekiranya kamu bertanya kepada mereka, ya, tentang ejekan mereka itu, yani kenapa mereka berbuat demikian, tentulah, ya, atau niscaya mereka akan menjawab, sungguhnya kami hanya bergurau senda. Sungguhnya kami hanya bergurau senda dan bermain-main. Bergurau senda, yakni memperlecehkan. Bergurau senda, yakni memperlecehkan, ya. Bergurau dengan hal-hal agama, yang menjadikan hal agama sebagai hal gurauan, menjadikan hal gurauan sebagai bahan gelak ketawa. Bahan agama tu, perkara agama tu dijadikan sebagai bahan gelak ketawa. Dan bermain-main, ya, ini dijadikan sebagai bahan permainan. Ini jauh sekali daripada nak membahaskannya secara serius. Sebaliknya dijadikan sebagai bahan permainan, bahan untuk gelak ketawa. Ternyata Allah membalas, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, patutkah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya, ya, serta Rasulnya, nama Allah, ayat-ayatnya, yakni ayat Al-Quran, serta Rasulnya, yakni Rasulullah, ya, serta segala apa yang diajarkan oleh baginda, patutkah, ya, kamu memperolok-olokkannya, ya, tastahzi'un, memperolokkan, yakni menghina dan memperkecilkan, ya, patutkah nama-nama Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya diperkecilkan, ya, sedangkan Allah wajib diagungkan, Allah wajib diperbesarkan, wajib dihormati dan dimuliakan. Demikian dengan Rasulnya. Ini kan pula orangnya memperolok-olokkannya. Kemudian Allah kata, janganlah kalian meminta sebarang keuzuran. Yani jangan nak cuba memberi alasan. Jangan nak cuba nak membenarkan
apa yang kamu telah lakukan. Yang cuba bagi bagi justifikasi. Jangan cuba menjustifikasikan bahawa kami tak adalah bermaksud begitu. Kami sekadar nak mengisi masa, kami tidak berniat, Itu maksud di sini. Janganlah kamu beri sebarang keuzuran. Jangan bagi apa alasan lah. Kononnya kamu tak bermaksud, kononnya kamu tengah rasa bosan, sekadar nak isi masa lapang. Janganlah kamu meminta sebarang keuzuran. Janganlah kamu meminta untuk diberi sebarang keuzuran. Kerana sungguhnya kamu telah kufur. Tidak ada keuzuran bagi kalian. Bahkan kalian telah jatuh kufur sesudah kamu beriman. Sebelum ini kamu benar beriman. Kamu bersama dengan kami. Tetapi dengan perbuatan tersebut, kalian mempermainkan agama, kalian telah jatuh kufur. Baik. Jadi perhatikan tuan-tuan, orang yang mempermainkan agama, perbuatan mereka itu jelas bertentangan, atau sikap yang ditunjukkan jelas bertentangan dengan apa yang sepatutnya. Ketika mana sewajarnya mereka menghormati agama itu, mengagungkan segala isi ajaran agama, segala tuntutan dalam as-sunnah, sepatutnya diagungkan dan dimuliakan. Walaupun sekiranya seorang itu benar-benar terjatuh, kalau seorang itu dia benar-benar jatuh dalam apa yang menyalahi agama, yang terjebak dalam maksiat dan dosa, kerana dorongan hawa nafsu, kerana kelemahan iman. Tetapi jangan sampai memperlecehkan perihal dosa itu. Yang kita kena bezakan antara dua perkara ini. Bezakan antara suatu perbuatan maksiat itu, contohnya membuka aurat. Ini maksiat, ini dosa. Andainya seorang itu terjebak dalam perbuatan maksiat buka aurat di sini, perbuatan dosa itu satu perkara. Tetapi tidak bermakna bahawa dia memperlekehkan kewajipan menutup aurat itu. Kita tidak pukul rata. Kita tidak mengatakan apa yang tidak dikata. Kalau orang itu dibuka aurat, adakah bermakna dia memperlekehkan agama? Tidak semestinya. Kita tidak boleh menghukum secara sembrono. Ya benar dia telah melakukan maksiat membuka aurat itu. Dan ada kemungkinan-kemungkinan tentang apa sebabnya. Seperti kalau dia didorong oleh hawa nafsu, dia terbawa-bawa, dia terberdaya, termakan dengan bisikan syaitan. Tetapi kita tidak akan mengandaikan, kita tidak boleh terus mengandaikan bahawa dia memperlecehkan agama, mempermainkan agama. Kerana itu, kalau benar terzahir, kalau benar zahir bahawa dia melakukan hal tersebut kerana mempermainkan agama, dan memperlecehkan kewajipan menutup aurat itu, maka di situ kita kata dia telah jatuh kufur. Jadi, andainya seorang itu terjebak dalam maksiat, suatu dosa, tetapi dalam keadaan dia tetap mengakui kewajipan atau dia tetap mengakui haramnya perbuatan itu, dia mengaku dan dia hormat kewajipan tutup aurat itu, bukan dia nafikan, bukan dia memperlecehkan, tidak, dia mengaku dan dia hormat. Tinggal lagi dia melakukannya kerana dorongan hawa nafsu dan sebagainya. Maka keadaan itu lain, keadaan itu berbeza. Berbanding dengan orang yang memperlecehkan. Di mana kita kata barangkali seorang itu dia memperlecehkan, dia memperlekehkan, tapi dalam keadaan sama dia melakukan. Seorang itu boleh sahaja memperlecehkan kewajipan menutup aurat. Tapi dalam masa yang sama dia tutup
aurat. Jadi kita kena faham ya perbezaan itu. Yang mana satu yang membawa kepada kekufuran ya, dan yang mana tidak. Adapun mengenai sebab nuzul ayat ini ya, atau peristiwa di sebalik turunnya ayat Al-Quran ini, dia mengenai beberapa orang ya lelaki bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk ya, dalam kalangan anggota tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu mereka sedang duduk berehat-rehat, tak semena-mena mereka berkata, ma ra'ayna mithla qurra'ina haula. Kami tidak pernah melihat pembaca-pembaca Al-Quran seperti mereka. Mereka sedang berbicara tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah melihat pembaca-pembaca Al-Quran seperti mereka. Seperti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akdhabu alsinatan, yang lebih banyak berbohong, wa arghab butunan, dan yang lebih banyak makan, wa ajbanu 'inda liqa, dan lebih takut apabila bertemu dengan musuh ya. Lihat perkataan-perkataan yang mereka lontarkan terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jelasnya perbuatan memperlecehkan dan memperlekehkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya, mereka mengakui bahawa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdiri daripada kalangan orang-orang yang membaca Al-Quran, yang tekun membaca Al-Quran. Tetapi betapa cepatnya pengakuan tersebut terhadap para sahabat disusuli dengan kenyataan bahawasanya mereka paling kuat berbohong ya. Tohmahan dan fitnah bahawasanya sahabat kuat berbohong. Sedangkan Allah telah memuji dan memperakui kebenaran kedudukan mereka. Apabila Allah kata, sadaqu ma'ahadullah, mereka telah membenarkan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah berlaku jujur dalam perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengakui kejujuran para sahabat. Tetapi mereka di sini mengatakan sebaliknya, bahawa sahabat-sahabat itu kuat berbohong. Ya, ini fitnah yang pertama. Kemudian mereka kata wa arghab butunan, dan lebih banyak atau lebih kuat makan, paling banyak makan, lebih banyak makan. Sahabat ni dia ditohmah, difitnah sebagai kumpulan manusia yang kuat makan. Sedangkan maklum bahawa ini memang dusta. Ketika mana rata-rata mereka hidup dalam kesusahan, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya susah payah yang mereka telah lalui sewaktu di Mekah selama 13 tahun, kemudian berhijrah ke Madinah ya. Sama sekali mereka tidak hidup dalam keadaan suasana mewah ya, dalam suasana dikelilingi ya kelazatan-kelazatan dan nikmat-nikmat dunia. Bahkan sebaliknya, mereka hidup dalam kekurangan, serba susah. Dan ramai sahaja daripada kalangan mereka yang miskin. Yang kaya itu hanya beberapa. Tapi majoriti ya, boleh kita kata terdiri dari kalangan orang-orang susah ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penghulu mereka Rasulullah sendiri. Bagaimana dalam hadis menceritakan
ada kalanya berbulan-bulan rumah Rasulullah tidak berasap, tidak ada tidak ada apa makanan untuk dimasak, sampai begitu sekali, sehingga Rasulullah di samping dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar mengikat perut mereka dengan batu untuk menahan sebagai alas daripada rasa lapar. Jadi gerangan apa ada pula yang mengatakan bahawa mereka ini kuat makan. Kemudian pembohongan yang ketiga, dakwaan bahawa para sahabat terdiri daripada kalangan orang-orang yang penakut apabila bertemu dengan musuh. Ini kemuncak kita kata pembohongan, sedangkan sejarah jelas kepada kita bagaimana mereka adalah kumpulan manusia yang paling berani berdepan dengan musuh. Bagaimana mereka terus cekal setia bersama Rasulullah sepanjang 13 tahun di Mekah. Dalam keadaan mereka ditekan, dihina, diazab, diganggu dengan segala. Ternyata sahabat-sahabat Muhajirin terus kekal di atas iman mereka. Demikian setelah hijrah, apabila sahabat Muhajirin bersama-sama dengan sahabat Ansar berdiri teguh di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sekian banyaknya perang-perang yang telah mereka lalui. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab dan yang lain. Bagaimana mungkin untuk dikatakan bahawa mereka ini penakut apabila berdepan dengan musuh? Padahal kita lihat perang-perang yang telah dilalui, banyak sahaja perang yang mana jumlah angkatan bala tentera musuh jauh lebih berkali-kali ganda, seperti dalam perang Badar, Uhud dan Ahzab. Jadi ini jelas perkataan-perkataan dusta. Tetapi itulah apabila mereka mengucapkan perkataan itu, sedangkan waktu itu ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama mereka mendengarnya. Maka dia merasa sangat tidak senang, maka lalu dia bangkit mengadukan perkataan mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nak jadikan cerita, sebelum lelaki ini sampai kepada Rasulullah, sebelum sahabat ini sampai kepada Rasulullah, ternyata wahyu telah mendahuluinya. Apabila dia mendapati bahawa Rasulullah dah tahu dah, dan wahyu telah turun pun kepada baginda. Maka dalam keadaan macam tu, lelaki-lelaki yang telah mengucapkan perkataan-perkataan kufur tersebut tergesa-gesa datang menghadap Rasulullah, meminta keuzuran daripada Rasulullah. Sehingga kan dalam keadaan Rasulullah sudah naik di atas unta tunggangannya, sedangkan orang itu masih lagi terkial-kial berlari-lari di sebelah haiwan tunggangan, di sebelah unta tunggangan Rasulullah, meminta maaf, minta dimaafkan, mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya kami sekadar berbual-bual kosong, mengisi masa lapang. Tiadalah sama sekali kami berniat untuk nak memperlecehkan, mempermainkan, tetapi kami hanya bersenda gurau. Dia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam keadaan Rasulullah tidak menoleh, sama sekali kepadanya. Sebaliknya Rasulullah membaca ayat yang di hadapan kita. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan sekiranya kamu bertanya kepada mereka, tentulah mereka akan menjawab, sungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main.
Katakanlah, patutkah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu memperolok-olokkannya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian nak meminta sebarang keuzuran, nak meminta diberikan sebarang keuzuran. Sesungguhnya kalian telah kufur sesudah kalian beriman. Perhatikan bahagian akhir dalam ayat ini. Sesungguhnya kalian telah kufur sesudah kalian beriman. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Yani hukuman kufur itu jatuh dengan hanya seorang itu mempermainkan atau memperlecehkan mana-mana bahagian agama itu. Kalau dia mempermainkan, dia menjadikan agama itu sebagai bahan gurauan, sebarang bahan untuk gelak ketawa, dia memperlecehkan, maka orang itu dah jatuh kufur. Sekadar dipermainkan agama itu, dijadikan sebagai bahan gurauan, bahan gelak ketawa, maka orang itu dia telah murtad. Tidak ada keperluan untuk ditanyakan kepada orang itu, kenapa engkau buat macam ni? Engkau betul-betul ke nak berniat nak memperlecehkan? Tidak ada keperluan seperti itu. Memadai dengan perbuatan dia memperlecehkan. Sekali lagi kita kata perkara yang keenam ni melibatkan perbuatan zahir, perbuatan anggota, mempermain dan memperlekehkan agama. Soal niat itu antara dia dengan Allah, tetapi perbuatannya itu sahaja sudah cukup untuk dihukum orangnya murtad, untuk dihukum orangnya kufur. Kerana demikian yang Allah telah putuskan. Sungguhnya kalian telah kufur sudah kalian beriman. Dan jangan lupa dalam kisah ini bagaimana mereka itu datang meminta keuzuran. Yang mereka sedaya upaya nak membersihkan diri mereka, tetapi tidak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahawa perbuatan mempermainkan agama adalah hukumnya orangnya dikira murtad. Dipermainkan agama saja orangnya langsung akan dikira murtad. Tiada keperluan untuk ditanya lagi, disoal lagi dan sebagainya dalam hal mempermainkan agama. Sebab Rasulullah tak tanya kepada mereka. Rasulullah tak tanya, kenapa kamu melakukan macam ni? Kamu betul ke ni nak mempermainkan agama? Tidak ada. Sebaliknya langsung mereka dihukum sebagai murtad berdasarkan apa yang Allah putuskan sendiri dalam ayat ini. Sungguhnya kalian telah kufur sesudah kalian beriman. Jadi perkara ini kita kena faham bahawa perbuatan zahir itu sudah cukup untuk dijatuhkan hukuman kufur atas orangnya. Ini soal dijatuhkan hukuman kufur itu, dijatuhkan hukuman kafir itu ke atas orang itu. Adapun apa balasan hukumannya itu perkara yang lain. Adakah dia dikenakan denda dan sebagainya, itu perkara yang lain. Di sini nak dikatakan bahawa perbuatan mempermainkan dan memperlekehkan agama itu akan membatalkan agama Islam seseorang itu. Ya benar dia sebelum itu di Islam, tetapi dengan perbuatan yang mempermainkan serta memperlekehkan agama, dia jatuh murtad, dia jatuh kufur. Jadi kita kena ingatkanlah bahawa agama jangan dijadikan bahan senda gurau. Nak guraulah dengan segala apa, guraulah hal-hal yang lain. Tapi agama jangan sekali-kali dijadikan sebagai bahan gurauan. Demikian dengan orang yang mendengar agama dijadikan sebagai bahan gurauan. Jangan sekali-kali kita terus duduk bersama mendengar agama dipermainkan dan diperlecehkan dengan sedemikian. Kerana dikhawatiri kita pun sekali akan terjebak sama kita dengan kita sekali akan tergelincir daripada agama, jatuh murtad, wal iyadu billah. Baik ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, sekadar itu sehingga kita bertemu lagi. Subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.